First of all, sekarang ni kerana kami telah membuat writ kepada mahkamah untuk menegakkan hak konsesiti masih berada dengan kami. So itu satu isu lah yang mana kami harap semua orang faham dan biarlah mahkamah yang buat keputusan. Yang mana kita akan ada tarikh sebutan sudah diberi walaupun ini High Court, tetapi jika apa pun keputusan, kalau kita ikut proses mahkamah, jika tidak berjaya kita akan ada Court of Appeal, lepas tu kita akan ada lagi Mahkamah Persekutuan. Itu adalah proses-proses yang memang ada di Malaysia ni. So kita kena semua sama-sama percaya kepada sistem kehakiman, jadi jangan buat apa-apa judgement. Mereka from time to time, especially pada 31 Mac malam tu, mereka ada buat. Kerana on bahagian dia kata dia sudah sign dia punya agreement. Okay, itu dia punya part lah. Tetapi on our part macam mana pun, dia juga kena atur kepada mahkamah punya proses. Yang tu kita minta lah. Kami sampai hari ini masih tak ada perjumpaan. Yang terakhir sekali kami dapat surat yang mengatakan selepas raya akan ada perbincangan-perbincangan yang ingin dilakukan lah. Jadi kami pun menunggulah. For the timing masih tak ada apa-apa lagi. Jadi kami pun pastikan operasi di Kementerian KL business as usual. Pengunjung semua datang, jadi kita tak ada apa-apa kekangan hati. Okey, dia begini, dia kalau kita tengok jika you dapat daripada rate saman tu, dia ada 205 pekerja. Yang mana tu daripada awal lagi bulan 6 tahun lepas kita yang usul benda tu dan kita sarankan melalui kerajaan mesti kena letak dan telah dipersetujui benda tu kena masuk dalam perjanjian. So dia ada 205 staff, tetapi tidak semua yang diserapkan. Mengikut setempat mengatakan ada proses-proses seperti macam minta kerja, kena isi form and all that, tetapi for us you kena tawarkan kepada semua. Jika mereka tolak is different. For the timing tidak ditawarkan kepada semua. So itulah benda-benda yang terjadi. Jadi jika you tengok TikTok semua viral tu, itu you tengok, tetapi itu adalah satu apa kata orangnya one side punya story. Dia ada side story. On our side kita ada fakta. So kita nak go through fakta dan benda ni pun kita dah bawa kepada mahkamah, biar mahkamah putuskan.